Kembali lagi. Wah, dah nampak dah tu landak. Okey, sekarang kita dah sampai. Alright. Okey, sebelum tu baca dulu ni. Masih ingat tak? Masa kita buat lawatan dekat kanan tapir dulu. Ingat lagi. Okey. Sama je kan? Sama je. Okey, pastikan. Tujuannya pun sama juga kan? Tujuan dia adalah sama. So pastikan tapak kasut anda dicelup dululah. Okey. Jom masuk. Jom. Okey. Celup dulu. Oh, jom. Wah, landak. Banyak betul kan landak-landak kat dalam ni? Nampak tu. Abang Faizal, Ya? apa yang kita nak buat sekarang ni? Okey, memandangkan kalau kita nak bersihkan kandang landak ni adalah terlalu rumit sebab melibatkan satu jumlah yang cukup besar. So, pada kali ini kita cuma bagi makan, just bagi makan dekat landak je. Bagi makan buah je. Bang, berapa banyak ni landak ni? Okey, jumlah keseluruhan untuk landak raya kat sini dia ada 150 ekor. Daripada jumlah tu kita ada menyimpan lagi seekor untuk untuk landak nibong. Landak nibong tu kita dapat daripada pejabat pelitan Temerloh. Yang lain selebihnya adalah landak raya. Jadi Abang Faizal, sebenarnya apa tujuan landak-landak dipelihara di sini? Tujuan kita bela landak ni adalah sebagai langkah untuk kita memelihara dan meningkatkan jumlah landak raya yang ada kat Malaysia ni disebabkan oleh pengurangan yang disebabkan oleh pengecilan habitat dan juga pemburuan secara haram serta permintaan yang tinggi di kalangan penggemar daging landak ni. Permintaan dia tinggi. Ya. Jadi sekarang ni adalah orang-orang yang menternak landak secara sendirian ke? Memang ada. Memang ada. Ya. Baguslah macam tu. Lepas ni kamu pun boleh belajar kan menternak landak tu. Tapi mula-mula kenalah nak tahu dulu, nak kenali landak ni dengan lebih dekat kan? Baiklah. Sebelum kita mulakan aktiviti kita tu, Bas nak ajak kawan-kawan dulu untuk saksikan rancangan seterusnya ya. Okey, boleh. Kawan-kawan, saksikan rancangan seterusnya ya. Saksikan. Kita tengok-tengok dulu landak ni.